Okay. Pastikan peranti penyokong monitor headphone dan kantor power jika guna bersedia mic atau headphone itu masih jalankan. Headphone itu ada koneksinya. Headphone boleh, ini sebenarnya boleh support tadi, tapi orang terpau apa, ya support saja, tapi tidak jalankan, tapi boleh dengar. Okey, yang headphone itu lah, yang dengan headphone itu. Headphone itu di mana-mana mesti, walaupun terima barang canggih ni okey tu, pasang terus, tapi jangan mengharap sudah yang canggih-canggih itu mesti dengar. Okey, next. Okey, so ini kami dalam rakaman audio, ini kira semua atau belah ia jadi bahasa standard lah, ialah term standard untuk bisa digunakan di mana-mana. Kalau dalam rakaman audio ini dibahagikan kepada dua sistem, iaitu single dan double system. Ada pernah dengar kan barang ni? Single system. Ada single system tahu? Double system. Rakaman video lah. Itu rakaman video lah, tapi rakaman biasa ada ya itu mostly untuk production sila filem apa. So kalau single systemnya rakaman audio terus ke dalam kamera gunakan input mic. So kita taruhlah macam tadi daripada dynamic mic sambung kabel terus pergi record ke dalam kamera. Itu single system. Ini panggil single system ni. Indah kira apapun jenis mic lah maksudnya. Dan ni nak, ada single system. Ni berkebal sekali recordingnya sana. Tapi usulnya simple kan, tapi sistemnya ini single system. Kira direct. Sistem direct. Direct. Bukan cari kabel, dia sekali pakai wireless pun. pakai boom mic kan sama juga. Cuma boom mic tu dipasang. Pakai shotgun mic ini kan. Jadinya sambung terus ke kamera, record ke kamera, so. Okay, yang ini wireless. Wireless. Ini pakai apa? Wireless atau single dia kan pasal dia yang direct. Yang direct. Ini yang rakamannya. Ingat itu. Usulnya sama-sama, tapi kan memang ada rakamannya yang penting rakamannya di sini. Ini wireless kan. Walaupun dua wireless kan, tiga wireless kan, rakamannya satu. Sini, dia merekam di sini. Boleh faham? Boleh faham pakai kabel kan, pakai mixer kan, ada mixer kembali rakamannya di sini artinya single system. Single system. Okay, next one. Okay, ini ada contoh gambar lah. Ini orang yang contoh video lah. Ini memang dia one man show. Bukan saja dia one man show semua. Dia ada cameraman, dia ada reporter, dia ada soundman, dia ada pegang mic. Semua ini live. Masa kan interview, masa apa ni pelakon kami itu kan interview live. So semua everything dia seorang dan this is adalah single camera, single system. Single system. Lebih mudah dan itulah lebih mudah dan cepatlah. Atau single system kalau apa next level tu? Double system faham tak? Double system. Okay, so ada masih. Mana? Belum. Ada retro sih Pak. Okey. Masih single ni? Masih single. Masih single. Okay, so ada okay, terus zaman si Bapa Sang Buddha tu. 2000 berapa Pak? Something juga. Okay. So memang single system kelebihannya memang praktikal untuk produksi yang pentas, mau cepat. Dan tidak perlu sync masa editing sebab tidak perlu sync sebab audio dan video sudah harus jadi satu. Sini. Sudah direkam semua ke dalam kamera. Kan kalau nampak ya memang dan ia monitornya pun daripada kamera juga. Okay. Kekurangannya kualiti audio tertakluk kepada kamera. Kalau kamera kita punya sistem rekaman audio bagus, kualiti audio mungkin akan jadi bagus dan payah untuk monitor lah kalau tidak ada
headphone jack. Sekiranya macam pakai mirrorless kamera, mungkin susah untuk adalah monitoring. Lebih syok lah, jangan mana-mana ikut saja. Kalau kamera pendek saja lah, kalau kamera panjang boleh, kalau kamera pendek pasal dia ikut pendek. Okay, next double system. Double system ada terfikir tak? Yang tadi single system ada terfikir tak? Ada terfikir double system. Contoh apa? Tadi single audio dan video menjadi Ada, satu file. ada terfikir. Kalau double Ada satu system, lagi. Apa? Ada satu lagi recording. Bagus. Ada terfikir double system. Extra. Maksudnya, sudah ada next. okay, so audio direkam secara berasingan Berasingan. menggunakan audio recorder. Okay, so kalau dulu zaman sebelum ada transmitter yang boleh direkod Rakam. arus, so ia berfungsi sebagai mic sajalah. So mic saja pergi ke Mixer biasa. ke recorder dan direkam di sini. Dan di kamera sebenarnya untuk video saja, untuk visual Ada saja. di Tapi audio daripada ambience-nya diambil juga supaya nanti di dalam editing boleh di-save. Okey, ini double system maksudnya lagi sekali menerangkan recordingnya alih-alih. Recording audio tu alih-alih. Kamera dia bersambung. Dia berekod satulah kira saja. Itu double system. Di drama kalau macam buat drama, okey kami recording besok drama pakai double system artinya alih-alih tu. Alih-alih tah recording kali mungkin drama pakai 8 orang pelakon kah gitu kan, alih-alih tah. Alih-alih. Yang penting ingat saja double system pasalnya ada exam ni. Double system alih-alih record. Ini pertama sama lah. Faham ah? Double alih-alih. Walaupun dia boleh record tapi alih-alih ada recordernya lain. Kerana ada mixer saja bukan recorder. Ada mixer cuma ni, ada mixer saja tapi bukan recorder. Masuk kemari. Itu pasal apa? Single kan? Jangan confuse. Itu benar tu. Ada mixer cuma ni tapi dia ada recorder. Tapi sambungnya ke kamera. Itu masih single. Kalau ada recordernya ni recordernya ada pun double system. Ini term ni dipakai-pakai di mana-mana lah. Budak luar negeri pun orang faham tu. Single kamera, single system sama double system. Okey. Sudah lagi.